Ini adalah kita datang musim hujan, jadi dengan kehujanan lah kita. Nampak baju kita pun basah, ada payung satu saja dan kita akan masuklah. Okey. Apa yang ada di dalam ni? Panas lah. Ada panas. Kenapa kita masih sini? Kita lihat dulu, sabarlah. Kamu mau kenapa? Sebab kita akan meneruskan perjalanan. Kita jangan pergi lagi. Kenapa mau tidak mau pergi? Memanglah. Ini Bidayu punya pondok tadi. Oh, tadi Bidayu bukan Iban. Kita pun kehujanan. Dia ni dah nak kena angkut bisik lagi komplain. Okay. Oh. Hujan kita basah baju. Basah. Ini tengok dulu. Adam sini nak. Adam sini nak. Ada kuih. Mau kuih? Mau kuih? Okey, kita belilah. Hujan loh. Ya, hujan. Itulah musim. Memang musim hujan. Kurang pelancong hujan-hujan. Kalau hujan macam ni, orang dah plan nak datang pun mereka datang. Oh, yalah. Sinilah kita. Wow, sini. Oh, ini adalah rumah orang Hulu lah. Ada topeng dah, ada topeng nak? Ada mau? Ada topeng-topeng. Okey, jom. Kita makan apa yang kita beli tadi. Jadi kata tu, jadi nak tinggal tu. Oh, sini. Oh, sini bolehlah. Siapa mau tinggal, boleh tinggal di sini. Oh, ini adalah peralatan-peralatan untuk bercucuk tanam. So, kita kebasahan dengan hujan. Jadi kita makan dululah. Ini adalah suasana di luar. Memang menenangkan. Rasanya satu hari nanti rasanya bolehlah kita bermalam di atas sini lah, menikmati keindahan-indahan. Ada pokok-pokok. Ngam-ngam lagi hujan, memang syahdu lah. Kita makan. Apa nama dia? Ubi. Ayah. Pulut ubi lah. Ujab belum. Pemandangan dari atas lah. Lagi dalam keadaan hujan-hujan berjalan. So kita akan naik. Jadi ada itu kepala kubur kah? Iya. Kita akan naik rumah ni lah. Memang unik. Memang unik. Ada 3 tingkat. Di bawah ni ground floor. Jadi try lah naik pakai tu. Try lah naik pakai tu. Sambil jadi. Betul? Ini ada bambu. Okey. Pergilah. Okey. Dapat sini je kawan. Tidaklah masa. Sini je. Malas sini je. Okey. Kita akan naik tangga. Boleh dadam naik tangga. Kita akan naik tangga ni. Okey, ini adalah tingkat yang kedua. Okey, ini adalah pemandangan dari tingkat 2. Dari dalam takut.
Jangan takut. Okay, sini kita masuk. Satu. Sini Ada dulu. level 1. Ini adalah rumah Melanau. Memang cantik lah. Nah, ada tilam, ada tembikar, ada kain batik, kendam. Ya. Oh, ini bilik diorang. Okay, jom. Let's go. Ada mau ready? Okay. Sudah. Semua. Sini apa ni nak? Sama juga tilam dan Itu. Apa dia? tilam bilik kedua lah. Adam tidak mau. Itu tak ada pegang lagi. Kan? Oh, ini pun bilik ketiga. Oh, ini rumah Melanau dah. Level 4. Oh, ini pun bermakna ada bertingkat lah. Tadi tinggal level 1. Okey. Adam boleh slow? Okey. Slow. Slow. Boleh. Boleh dam. Boleh. Slow. So, tahan di dia. Okey. Slow. Oh, selipar. Patah selipar. Okey, naik. Okey, naik. Okey, so slow. Adam tidak mau. Adam tidak mau naik. Lalang-lalang. So, naik sudah. Itu level. Okey. Okey. Wow. Okey. Ini tempat kecil. Okey, so slow. Okey, naik. Alang-alang. Okey. Okey, slow. Oh, ini ada level paling tinggi lah. Tak ada apa-apa. Kalau mami naik, kena buka selipar lah. Ada. Ada katil. Tilam. Tempat tilam. Kita biarkan je. Pegang kuat-kuat. Di atas. Kena slow-slow lah. Daddy, selipar Daddy. Nanti saya ambil. Okey. Aduh. Angry Bird. Jangan naik. Syukur kita dah modern. Daddy pergi up. Kita akan naik ke atas. Kita tengok apa yang ada di atas. Oh, ni. Di atas ada lagi di atas. Tapi di atas ditutup. Kita tengoklah. Ini adalah katil. Oh, nampak katil ni. Tingkat di atas. Ini apa? Ini tutup. Ini bilik utama. Bilik utama. Okey, ini pemenangan daripada tingkat 3. Rupanya dalam rumah ni ada 1, 2, 3, 4 tingkat. Ingatkan 2 tapi ada 4 tingkat. Memandangkan hujan tu lah. So, sudah kita turun. Di atas tidak dibenarkan naik, ditutup. Di atas tidak dibenarkan naik. So, kita turun lah. Kita cuba tangga ni. Kena slow-slow lah. Dan sekarang kita akan rumah yang terakhir. Di mana, Adam? Satu lagi rumah. Okey, satu lagi rumah. Kita akan ke rumah Melayu lah. Buat swing. Itu tidak. Kita mau hutang beraya. Ada guli, Dam? Ada mau main? Ini ruang tamu. Okey. Kita main guli dengan si Adam. Adam main guli nak? Okey. Bumble gun dulu. Bumble gun dah siap. So, kita rehat dulu di sini. Sekarang menunjukkan jam 2.30. Masih lagi hujan. Okey, jom kita review sikit hiasan-hiasan dinding. Dah siap. Nah, ini kepala apa, Dam? Kepala apa ni, nak? Kepala rusa. Kepala rusa.
Okey, di luar, suasana di luar. Okey. Jom Dam. Titanic. Oh, ni tempat ruang solat. Ruang solat. No. Wih, ada atas lagi. Mami. Oh, ini ruang bilik lah, ruang tidur. Lagi. Okay, ada gambus. Ada mesin jahit. Ada tempat tidur. Tempat Oh. tidur. Golden bed. You want to go upstairs? Ya, boleh naik ke atas? Ada orang. Boleh. Ditutup. Kenapa dia? Oh, ada naik ke atas tapi tutup. Eh, Apa orang buat sini? weh. Apa buat sini? Go to bawah. Kamu ni lompat-lompat. Ini dapur. 500. Tinggi. Kuih Melayu, kuih sapit. Apa ni? Apa buat ni? Kamu ni. Tak boleh cakap macam tu. What are you doing? Kita tanya. Nah. Cekap. Tak boleh. Oh, udah. Ya, dah. You want to try? You try. Mau beli? You want to buy? Kita beli buy? Ini jalan lama pacaran. Okey, ni rumah Melayu. Ni ada bermalam ke juga? Ada yang sana yang bermalam tu kan rumah orang dulu. Apa ni? Ya. Parut kelapa. Ni padi kan? Oh, padi. Okey, cantik rumah. Oh, di atas tak boleh masuk. Oh, di atas tak boleh. Okey, jom Dam sini nak kita masuk lagi. Okey, kita akan masuk ke sini lagi. Sini ada rebana, kan ada rebana. Ini tempat ni. Kan apa ni Dam? Tempat mengayam. Syah Adam sudah hasil. Apa kamu dapat tadi ni? Kuih sepit berapa harga? 15. 1.5, harga RM5. Oh, ini tempat solat lah. Tenang tidak. Oh, di luar ni ada sayur-sayuran Adam. Ya. Ada sayur-sayur di luar ni. Tapi itu bukan sayur. Jadi apalah? Itu sayur kan yang di luar. Ya, jom. Okey, so kita sudah sudah sampai di sudah rumah. Tengok ni, ini. Ini tempat tidur. Mau tidur? Tidak, okey. Memang tenang lah, memang suasana kampung. Ini adalah congkak, kita akan main congkak lah. Ada mesti ambil ini dekat Titanic lagi. Itu tak boleh. Cannot mix. Tak boleh. Green, this is blue. Green and blue make one. Kita Sudah buat Titanic. cuba rasa kuih sepit. Okey, buka Lam. Sedap ke kuih sepit? Ada tahu. Tahu buka. Okey, kita rasa dulu. Dua. Untuk hari ni kita rasa puas hati walaupun dalam keadaan hujan. Kita jalan-jalan. Sama. Dia ni pun tidak kesabaran mau main game, jadi kita kena balik lah. Kita main game sudah sini. Okey, kita mau balik sudah. Tidak hujan lagi, so kita tengoklah sikit pemandangan. Ada ambil view gunung tu ni.